Hadis Nabi menyebut, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, bila kenal diri, maka akan kenal Allah. Sebenarnya yang mengenal Allah itu dasar Allah. Kalau kita yang mengenal Allah bermakna dua. Kita ada, Allah ada. Sedangkan di dalam sifat 20, wujud artinya ada, lawannya kita tiada. Allah wajib ada, haram kita ada. Oleh kerana Allah ingin dikenal, Allah jadikan insan. Insan itu rahsiaku dan akulah yang menjadikan rahsianya. Menurut orang syariat, insan itu ialah jasad. Tapi kalau secara hakikat, insan itu ialah roh. Roh inilah yang bernama Muhammad. Makanya Muhammad itu ialah kekasih Allah. Kalau secara syariat, Isra' Mi'raj berjumpanya Allah dengan Muhammad. Ini bermakna dua. Kalau secara hakikat, berjumpanya kekasihnya dengan kekasihnya. Ini membuktikan kita benar-benar berjumpa dengan Allah. Solat itu ialah mi'raj bagi orang mukmin. Kalau kita tidak jumpa Allah dalam solat, bermakna solat kita adalah solat orang yang lalai. Ini merujuk kepada surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang bermaksud celaka bagi orang yang lalai kerana tidak mengenal Allah.